Salah satu hadis paling masyhur dalam riwayat Bukhari menceritakan ketika Sayyidatina Aisyah R.A. berasa sedih kerana didatangi haid semasa menunaikan haji. Nabi SAW memujuknya dengan bersabda, "Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah bagi anak cucu perempuan Adam." Hadis ini menunjukkan bahawa haid bukanlah suatu sumpahan atau perkara yang memalukan, tetapi merupakan fitrah biologi yang ditetapkan Tuhan. 2. Tempoh masa haid. Dalam riwayat Bukhari, tidak dinyatakan secara spesifik bilangan hari secara angka tetap. Namun, Nabi SAW memberikan panduan cara mengenalinya. Tanda bermula, apabila darah haid yang berwarna hitam garis miring pekat keluar. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish, jika darah haid, maka ia berwarna hitam yang dikenali. Tanda berhenti, wanita pada zaman tersebut akan menghantar kapas kepada Sayyidatina Aisyah untuk diperiksa. Beliau akan berkata, "Janganlah kamu tergesa-gesa sehinggalah kamu melihat cecair putih." Ini menjadi tanda berakhirnya tempoh haid. 3. Perkara yang dilarang semasa haid. Berdasarkan hadis-hadis Bukhari, terdapat beberapa larangan utama. 1. Solat. Wanita haid dilarang solat dan tidak perlu menggantikannya. Aisyah R.A. menjelaskan bahawa mereka hanya diperintah mengganti puasa, bukan solat. 2. Puasa, tidak dibenarkan berpuasa, namun wajib diganti di kemudian hari. Nabi SAW bersabda, "Bukankah wanita itu jika dia haid, dia tidak solat dan tidak berpuasa?" 3. Tawaf di Kaabah. Nabi SAW melarang Aisyah melakukan tawaf sehingga beliau suci, walaupun ibadah haji yang lain dibenarkan. 4. Hubungan intim. Berdasarkan pemahaman hadis dan ayat Al-Quran yang dibincangkan dalam bab ini, suami isteri dilarang melakukan hubungan seksual. Namun, Nabi SAW tetap bermesra, makan bersama, dan baring di pangkuan isteri yang sedang haid untuk menunjukkan bahawa wanita haid tidaklah najis tubuh badannya. 4. Perkara yang dibolehkan. Bukhari juga meriwayatkan hadis untuk membetulkan salah faham budaya lama. Berzikir dan berdoa, wanita haid digalakkan hadir ke tempat solat hari raya walaupun mereka tidak solat. Melayani suami. Aisyah R.A. pernah menyisir rambut Nabi SAW ketika beliau sedang i'tikaf, walaupun Aisyah sedang haid. Membaca Al-Quran. Terdapat perbincangan di mana Nabi SAW pernah membaca Al-Quran sambil berbaring di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Adakah anda ingin tahu lebih lanjut tentang perbezaan antara darah haid dan darah penyakit menurut hadis? Secara ringkas, perbezaan antara haid dan istihadah dalam hadis Bukhari adalah seperti berikut. 1. Sifat darah. Darah haid biasanya berwarna gelap garis miring hitam, pekat, dan mempunyai bau yang khas. Manakala darah istihadah pula selalunya berwarna merah segar dan lebih cair. 2. Hukum ibadah. Haid, wajib berhenti solat dan puasa. Istihadah, dianggap seperti orang yang berhadas kecil. Wanita tersebut wajib tetap solat dan berpuasa. Dia hanya perlu membersihkan darah tersebut dan berwuduk setiap kali masuk waktu solat. 3. Tanda perubahan. Nabi SAW berpesan kepada wanita yang keliru, jika ia darah haid, tinggalkanlah solat. Jika ia darah penyakit, mandilah dan solatlah. Mengikut hadis sahih, cara mandi Nabi SAW adalah sangat sistematik. Berikut adalah urutan langkah demi langkah yang tepat mengikut sunnah baginda. Langkah-langkah mandi wajib cara Nabi SAW. 1. Mencuci tangan. Nabi SAW memulakan dengan membasuh kedua-dua tangan baginda sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air. 2. Mencuci kemaluan. Baginda membasuh kemaluan dan segala kotoran yang ada pada badan menggunakan tangan kiri. 3. Mencuci tangan sekali lagi. Selepas membersihkan kemaluan, Nabi SAW akan menggosok tangan kiri ke tanah dan membilasnya sehingga bersih. 4. Berwuduk secara sempurna. Nabi SAW akan berwuduk seumpama wuduk untuk solat. Baginda membasuh muka, tangan, dan menyapu kepala. Dalam sesetengah riwayat, baginda melewatkan membasuh kaki di penghujung mandi jika tempat mandi bertakung air. 5.
Menyela pangkal rambut. Nabi SAW akan mengambil air dan menyelat jari jemari ke pangkal rambut di kepala sehingga baginda yakin air telah membasahi kulit kepala dengan sempurna. 6. Menyiram kepala. Seterusnya, baginda menyiram kepala dengan 3 kali siraman air secara menyeluruh. 7. Meratakan air ke seluruh badan. Baginda menyiram air ke seluruh anggota badan. Mengikut sunnah, mulakan dengan bahagian badan sebelah kanan dahulu, kemudian barulah bahagian kiri. 8. Membasuh kaki. Nabi SAW akan beralih sedikit dari tempat mandi asal dan membasuh kedua-dua kaki baginda. Niat mandi wajib. Niat adalah rukun. Ia dilakukan di dalam hati ketika air pertama kali menyentuh tubuh. Bahasa Arab. Terjemahan. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Nota penting bagi wanita. Dalam hadis riwayat Ummu Salamah R.A., beliau bertanya kepada Nabi SAW sama ada perlu membuka ikatan rambut semasa mandi wajib selepas haid atau janabah. Nabi SAW menjawab, "Cukup bagi kamu menyiram air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian kamu ratakan air ke seluruh badanmu, maka kamu telah suci." Ini bermakna wanita tidak wajib membuka tocang rambut asalkan air sampai ke kulit kepala. Mandi wajib dianggap sah sekiranya anda memenuhi 2 perkara asas ini. 1. Niat di dalam hati. 2. Meratakan air ke seluruh anggota badan tanpa ada yang tertinggal. Sebenarnya, mengikut hadis Nabi SAW, tidak ada doa khusus yang dibaca semasa mandi wajib. Namun, memandangkan mandi wajib biasanya dimulakan dengan wuduk, adalah sangat digalakkan untuk membaca doa selepas wuduk setelah selesai mandi. Berikut adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa selepas mandi, doa wuduk. Bahasa Arab. Transliterasi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Terjemahannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang menyucikan diri. Nota tambahan. 1. Niat mandi, niat dilakukan dalam hati semasa air mula menyentuh anggota badan. Cukup sekadar berniat, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. 2. Membaca basmalah. Sebelum memulakan mandi, disunahkan membaca bismillah.